Di sebalik satu kejayaan, ada 99 kegagalan. Kita selalu tengok kejayaan seseorang, bagaimana dia berada di puncak, bagaimana dia memegang jawatan-jawatan yang tinggi, bagaimana dia meraih pendapatan yang lumayan, menjadi jutawan dan macam-macam kejayaan yang dapat kita lihat. Tapi tahu tak, Kak Kamal nak kongsikan di sini apa yang ada di sebalik satu kejayaan tu. Sebelum itu, bersahabat dengan Kak Kamal dan aktifkan button-button yang ada di tepi ni supaya nanti dapat perkongsian lagi daripada Kak Kamal. Di sebalik satu kejayaan, tahu tak tersembunyinya 99 kegagalan. Barulah lengkap 100%. Jadi, jangan sesekali kita takut untuk gagal. Sebab nak berjaya tu, kita perlu menempuh pelbagai dugaan, pelbagai cabaran, jatuh bangun. Sebab itu semua adalah proses untuk mematangkan lagi kita dalam perjalanan kita menuju kejayaan. Tak kira lah nak berjaya dalam bisnes ke, nak berjaya dalam kerjaya ke, nak berjaya dalam hidup ke, tentu semuanya nak berjaya. Jadi Kak Kamal nak ingatkan pada anda dan juga pada diri Kak Kamal, biar kita sakit mencuba daripada kita terseksa menyesal. Mana lebih pedih? Menyesal ke mencuba? Jadi jangan takut mencuba, beranikan diri, paksa diri. Sebab bila kita nak melakukan sesuatu yang baru memang tak senang. Jadi kita kena paksa diri kita untuk kita mengubah kehidupan kita. Jangan sesekali takut untuk gagal, sebab itu adalah perjalanan untuk kita menuju kejayaan. Percayalah, tiada yang mustahil dengan izin Allah. Jumpa Kak Kamal lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.